Assalamualaikum. Hari ni kita nak menggunakan penyempurnaan. Nak buktikan rumus rumus persamaan kuadratik yang negatif B tambah tolak kuasa B kuasa 2 tolak 4AC tu, kita nak terbitkan formula rumus tu. Guna kaedah penyempurnaan kuasa 2. Contoh kat sini ni ada persamaan kuadratik bentuk am. Ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Step pertama, A ni depan untuk penyempurnaan kuasa 2, syarat pertama nilai A mesti sama dengan 1. So bila nak jadikan dia 1, senang je. Yang ni kena, kalau depan ni A, kita bagi dengan A. Sebab A bahagi A dapat 1. Bila yang ni bahagi dengan A, semua ni kena bahagi dengan A. Kat sini ada 4 sebutan, 1, 2, 3, 4. 4 ni kena bahagi dengan A. So A, ini bagi A, bahagi A, bahagi A, bahagi A. So ni akan dapat, ni A dengan A potong 3X kuasa 2. Ini akan jadi B per A, X tambah C per A sama dengan kosong. Bahagi apa pun akan dapat kosong. Kemudian sampai step ni. Sampai step ni kita asingkan yang ada X dengan yang tak ada X. Yang ada X dua ni je. X kuasa 2 tambah B per A, X. So X kuasa 2 tambah B per A, X. Sebab 2 ni ada X, kita asing. Yang tak ada X, yang ni pindah ke sebelah kanan. Bila pindah, positif akan jadi negatif. Kemudian penyempurnaan kuasa 2 di sini. Nampak tak? Kita tulis 2 ni, X kuasa 2 tambah B per A, X. Kemudian kita tambah, buka kurungan, sini B per A. Tulis dulu, B per A tambah 2 dekat depan dia. Ni B per A. Sini pun B per A. Cuma dekat bawah ni tambah dengan 2. Buka kurungan, mesti kuasa 2. Sebab tu dia ada penyempurnaan kuasa 2. Kita tambah ni sebelah kanan, tambah juga di sebelah kiri. Kemudian daripada 1, 2, 3 sebutan, dia akan tinggal 2 sebutan saja. Kita ambil yang kuasa 2 je. Ni ada kuasa 2, yang ni pun ada kuasa 2. So kita hanya tulis X tambah, kalau dalam ni negatif, kita akan jadi negatif lah. Tapi dalam ni positif. So X tambah B per 2A. Kurung dia kuasa 2 kat luar. Sama dengan yang ni, macam biasalah, negatif C per A. Yang ni B kuasa 2, 2 kuasa 2, 4, A kuasa 2. Seterusnya, kita kena samakan penyebut dekat bawah ni. Yang ni 4A kuasa 2. So nak bagi sama kiri dengan kanan, dia punya sebutan, sebelah kiri ni kena darab dengan 4A. So bila darab bawah ni 4A, atas pun kena darab dengan 4A. So dia akan jadi 4A kuasa 2. Atas akan jadi tolak 4AC. Macam ni. So kita tulis tolak 4AC bagi 4A kuasa 2 tambah B kuasa 2 bagi 4AC. Bila dia punya penyebut di bawah ni sama, kita hanya tulis sekali. Tapi kita ubahlah yang positif ni B kuasa 2 jadi B kuasa 2 tolak 4AC. Sebelah kiri ni tak berubah, hanya tulis balik. Sekarang ni kita tengok kita nak hilangkan kuasa 2 ni. So kita tulis balik yang ni, sebelah kanan ni kita letak punca kuasa 2. Macam ni. So tadi ada kuasa 2. So bila kita letak punca kuasa 2, yang ni kita letak punca kuasa 2. Tengok kat sini. Ni nak kat sini Yang ni X tambah B per 2A. Yang sebelah kanan ni kita letak punca kuasa 2. Kalau kat sini, bila dalam matematik tambahan, bila punca kuasa 2, sebelah depan dia ni kita letak tambah tolak. Bila kuasa 2, sebelah kanan kita letak punca kuasa, kita mesti letak tambah tolak. So kita punca kuasa 2 dekat atas, punca kuasa 2 dekat bawah. Yang atas ni tak boleh nak buat apa, cuma di bawah ni punca kuasa 4 dapat 2. A kuasa 2, bila ada punca kuasa 2, dia tinggal A saja. So dia akan jadi macam ni. So X tambah B per 2A sama dengan punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC. Bahagi dengan yang tadi 4A kuasa 2 tu, 4 punca kuasa 2, A kuasa 2 punca jadi A. So kita nak X sahaja. So kita pindah yang ni ke depan. So dapat negatif B per 2A tambah tolak. Ni lupa, tambah tolak. Ini pun ada tambah tolak. Tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. Tiba-tiba kelabu pula.
Okey, sama juga bila bawah dah sama, hanya tulis sekali. So atas tulis je balik, tolak B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC. Okey, so penyempurnaan kuasa 2 kita guna dia untuk terbitkan formula X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bagi 2A.